Hari ni aku nak ride ke Taiping sorang-sorang. Time ni jam 8 pagi, jalan memang jam sebab waktu orang pergi kerja. Hari Selasa pula, ride slow-slow sambil tengok map. Sekarang ni dekat tol Duta untuk isi minyak dan cek angin tayar. Minum kopi bagi tak mengantuk. Berhenti petrol pump isi minyak guys. Rehat jap sebab mata dah barai. Semalam tak boleh tidur pula. Singgah makan jap dekat R&R Sungai Perak. Ini rupa R&R Sungai Perak ya guys. Okay, let's go. Alhamdulillah dah sampai dataran Taiping. Lepak mamak jap sebab hujan. Sambil cari hotel dekat Agoda. Okey, dah jumpa hotel 4 bintang dekat Taiping. View pun cantik. Hotel ni kena masukkan kad baru boleh hidup, elektrik semua. Buka dulu baju hujan dan gantung. Letak barang beg dekat meja apa yang patut. Jangan lupa lock pintu semua. Takut ada orang masuk. Lepak jap tengok suasana dataran Taiping. Waktu malam. Ronda-ronda jap area pekan Taiping. Terpaksalah keluar modal beli adapter. Sebab ingatkan aku nak ride balik hari je. Tapi barai pula. Hotel ni bagus sebab ada parking untuk motor dan tak adalah bahaya dan aku pun terus tidur. Bangun je aku terus buat air kopi 3 in 1. Benda free kot. Sambil tengok view bilik. Sambil aku hirup secawan kopi. Aku pun tengah siap-siap nak balik ke Selangor dah. Lepas check out bagi kunci dan kad hotel, aku pun gerak keluar. Kalau korang nak search sini, nama hotel ni In Legend ya guys. Isi minyak kasih full dulu. Time ni baru lepas makan tengah hari dekat R&R. Alhamdulillah dah sampai rumah.